Apa aja mana bikin ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya perkenalkan diri dulu. Saya Husna Kamila binti Muhammad Kamrul, boleh panggil saya Husna. Saya daripada Kecil Batu Rakit dan hari ini saya akan membual cikgu lah, cikgu Suzihan. Jadi tembual ni adalah untuk pentaksana penjurusan saya, iaitu subjek EDUP 314, iaitu Sosiologi dalam Pendidikan. Jadi antara yang saya perlu tembual ni adalah cikgu dan ibu bapa dan murid. Jadi antara kandungan tembual pada hari ini adalah tentang kesan stratifikasi sosial dalam pendidikan, faktor yang mempengaruhi budaya di sekolah dan juga perkembangan sosial budaya di sekolah. Jadi kita pergi yang pertama dulu, boleh cikgu? Boleh. Jadi sebelum kita pergi kepada soalan tembual lah, boleh cikgu perkenalkan diri dulu? Saya Cikgu Suzihan binti Sulaiman dari SK Sultan Omar. Telah berkhidmat selama 25 tahun di sekolah. Itulah. Cikgu tinggal di mana? Saya tinggal di Dumun. Jadi baiklah, kita masuk pada soalan yang pertama, iaitu kesan stratifikasi sosial dalam pendidikan. Jadi soalan saya yang pertama untuk cikgu, cikgu rasa apa perbezaan, sebelum tu stratifikasi ni maksud perbezaan sosial dekat dalam ni. Maksudnya dekat dalam sekolah kita tahu ada pelbagai budaya, pelbagai ada pelbagai berpendapatan tinggi, ada berpendapatan rendah. Jadi cikgu rasa adakah perbezaan status sosial seperti pendapatan keluarga ataupun pekerjaan ibu bapa ni mempengaruhi penglibatan murid dalam pembelajaran? Okey, terima kasih dulu pada Husna untuk soalan yang pertama. Ini pendapat cikgu secara peribadi lah ya. Sosioekonomi cikgu rasalah dari pengalaman dan pandangan cikgu secara peribadi, cikgu tak ada kait dengan apa-apa. Bagi cikgu tidak mempengaruhi, kecuali cikgu rasa sikap tu sendiri yang mempengaruhi, bukan ikut ekonomi ibu bapa. Maksudnya kesungguhan ni, walaupun dia tu orang kata daripada keluarga yang sederhana, tapi jika dia ada kesungguhan, semangat untuk belajar, tidak mempengaruhi cikgu rasa. Dan juga sama juga kalau yang orang kata keluarga yang berada, mungkin dia dibekalkan dengan telefon, laptop, tapi kalaulah apa yang ada tu tidak digunakan untuk pembelajaran, digunakan untuk hiburan, permainan, sama, tidak maksudnya tidak mendatangkan faedah pada dia. Jadi cikgu rasa kalau dari segi sosioekonomi ni tidaklah terlalu mempengaruhi untuk sekarang lah, untuk zaman sekarang cikgu rasa. Jadi kita masih di kesan stratifikasi lah. Soalan saya yang kedua untuk cikgu, cikgu rasa lah apakah langkah yang cikgu boleh ambil ataupun pihak sekolah boleh ambil untuk kita kurangkan ataupun kita seimbangkan jurang perbezaan sosial dalam pembelajaran murid itu. Maksudnya jurang perbezaan keluarga berpendapatan tinggi, rendah. Maksudnya dari segi cikgu lah kan, cikgu sendiri apa cikgu boleh buat, memberi peluang sama rata kepada pelajar. Contoh, kita bagi tugasan, contohlah cikgu bagi menggunakan laptop. Mungkin pelajar yang ibu bapa dia orang yang senang, ada boleh buat di rumah. Tapi untuk maksudnya kita faham, untuk murid yang berlatar belakang sederhana, sosioekonomi yang ibu bapa dia susah, kita bagi peluang untuk dia buat di sekolah. Maksudnya dengan semangat dia tu, dengan kesungguhan dia tu, dia akan cari cikgu. Cikgu boleh kita guna makna, contoh untuk waktu selepas pembelajaran lah. Maksudnya kita bagi peluang tu pada mereka untuk buat, untuk guna kemudahan yang ada di sekolah. Sekarang ni kemudahan-kemudahan tu banyak dah, infrastruktur tu banyak dah yang kerajaan bekalkan untuk sekolah-sekolah. Jadi kita gunakan apa kemudahan yang disediakan tu untuk membantu pelajar-pelajar yang orang kata ni lah yang berpendapatan rendah, yang memerlukan bimbingan. Itulah saya rasa. Jadi
pada topik yang kedua, iaitu faktor yang mempengaruhi budaya di sekolah. Cikgu mana lagi? Betul. InsyaAllah. Termasuk soalan yang pertama, cikgu rasa apakah faktor utama yang mempengaruhi pembentukan budaya di sekolah? Pertama, kita tengok budaya sekolah sekarang kan, budak-budak ni maksudnya dari segi adab lah. Yang pertama adab dia orang dengan guru lah, terutama yang pertama, sebab sekarang kita tengok banyak pendedahan melalui media sosial yang dia orang boleh akses sendiri. Jadi adab di sekolah tu lah yang mempengaruhi sebenarnya apa orang kata budaya di sekolah tu. Maksudnya kita nak membentuk anak murid kita, anak didik kita, yang pertama dari segi adab lah. Sebab sekarang komunikasi dia orang lebih banyak dengan telefon, dengan gadget, berbanding dengan bapa, dengan adik-beradik. Maksudnya di rumah pun memang berfokus kepada gadget. Jadi adab yang pertama yang perlu kita bentuk untuk jadikan sosial budaya yang orang kata lebih membantulah sekarang untuk sikap-sikap murid ni lah. Soalan seterusnya, apakah contoh program ataupun aktiviti yang membantu untuk membentuk budaya sekolah yang baik? Program mungkin yang cikgu rasa program kalau dari segi kurikulum ni mungkin boleh dibuat bukan mungkin ceramah, menjemput kaunselor, memberi motivasi kepada murid supaya ialah kita nak membentuk adab murid kan. Maksudnya program kesedaran yang boleh dia orang nampak apa kesan dia bila buat ini, apa kesan dia maksudnya. Dan juga boleh menggalakkan mereka memberi contoh yang baik. Kita bagi imbuhan, contoh bukanlah imbuhan, penghargaan, betul, penghargaan kepada murid yang memberi. Kita nampak benda yang kita nampak simple, tapi kita boleh beri penghargaan supaya orang tengok tu setakat kutip sampah yang bukan dia buang. Maksudnya dia nampak depan mata, dia ambil. Kita sebagai guru, kita nampak benda tu walaupun simple, tapi kita boleh hakkan benda tu untuk dijadikan contoh kepada pelajar-pelajar. Terima kasih cikgu. Jadi kita masuk ke topik yang ketiga, iaitu perkembangan sosial budaya di sekolah. Jadi soalan saya pertama adalah, cikgu rasa bagaimanakah interaksi antara murid daripada berbagai kaum dan budaya boleh mempengaruhi suasana pembelajaran? Sebab kita tahu dekat sekolah ada yang budaya berbeza. Jadi macam mana hubungan antara murid tu boleh kekal baik? Faham. Maksudnya jangan membeza-bezakan. Maksudnya dari segi kaum ke, dari segi ekonomi dia ke, tidak membeza-bezakan sama ada dari segi guru sendiri ataupun dari segi kawan-kawan. Maknanya kita melihat benda tu biar berjalan dengan baik, orang kata sama-sama mereka berhubung secara baik, berbual di dalam kelas, masing-masing sama-sama menjaga. Maksudnya tak ada perbezaan lah, tak ada diskriminasi lah kita kata. Maksudnya sama-sama dia orang ni. Tapi sebagai cikgu kita kena perhatikan juga benda tu supaya benda tu tidak berlaku lah di dalam kawalan kita lah maksudnya. Soalan yang terakhir lah tu cikgu. Adakah aktiviti kurikulum ataupun program sekolah ni membantu untuk menggalakkan perpaduan antara murid? Betul. Saya rasa sangat membantulah program kurikulum ataupun co-kurikulum, sangat membantu. Memberi, orang kata, masing-masing memberi kerjasama yang baik. Bila ada sesuatu program, masing-masing maksudnya sama, tidak dibezakan. Maksudnya dia orang beri peluang yang sama, kita bagi peluang yang sama kepada mereka. Sama ada, tak kisahlah dari segi apa budaya pun dia orang pegang di rumah, tapi di sekolah benda tu berlaku sama lah. Boleh cikgu bagi contoh-contoh program yang tentang perpaduan? Maksudnya
boleh buat kad ucapan. Bila tahun baru Cina, rakan-rakan yang lain dia beri kad ucapan kepada murid Chinese kan. Bila selamat Hari Raya kita galakkan murid yang bangsa lain, yang budaya lain bagi kad ucapan kepada kawan-kawan yang Melayu. Contoh macam tu. Jadi itu sahajalah saya rasa untuk temubual kita pada hari ini. Terima kasih cikgu kerana sudi temubual saya, dan saya harap semoga apa yang cikgu kongsikan ini bermanfaat untuk diri saya. Terima kasih Tania Husna. Semoga pengalaman-pengalaman selepas ni akan membantu menjadi guru yang lebih cemerlang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi izinkan saya perkenalkan diri dulu. Saya Husna Kamilah binti Muhammad Kamrul. Boleh panggil saya Husna. Saya daripada IPG Batu Rakit. Dan pada tahun yang ketiga untuk tahun ini. Jadi saya hadir hari ini untuk menemu puan lah bagi pentaksiran penterusan saya untuk subjek sosiologi dalam pendidikan. Jadi antara yang saya perlu temubual adalah guru, ibu bapa dan murid. Jadi puan mewakili sebagai ibu bapa pada hari ini. Jadi boleh sebelum kita meneruskan kepada sesi temubual kita, boleh puan perkenalkan diri dulu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya ialah Nur Aidil binti Azumi, boleh panggil Puan Aidil. Berasal daripada Kelantan Jerangau, mempunyai 4 orang cahaya mata, dan alhamdulillah 3 orang tu sudah bersekolah, 2 sekolah rendah, seorang masih lagi pendidikan awal sekolah dan seorang belum bersekolah. Suami bekerja sendiri dan kami memang anak janti ataupun kita kata anak dan serta cucu generasi Verda. Jadi puan, pada hari ini saya akan menemubual puan tentang 3 perkara lah. Pertama adalah kesan stratifikasi sosial dalam pendidikan. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi budaya di sekolah. Dan yang ketiga adalah perkembangan sosial budaya di sekolah. Jadi puan, kita masuk dulu kepada topik yang pertama kita, iaitu kesan stratifikasi sosial dalam pendidikan. Jadi soalan saya pertama lah untuk puan. Pada pendapat puan, adakah kemampuan kewangan keluarga yang mempengaruhi penyediaan kemudahan pembelajaran kepada murid seperti buku, tuition, peralatan sekolah dan sebagainya? Okey, maksudnya tadi Adik Husna tanya adakah sumber keuangan ni boleh membantu dalam pendidikan anak-anak lah, terutamanya persediaan bahan bantu dalam memberi pendidikan kemudahan. Memang kita tidak boleh lari lah sebenarnya. Kewangan ni segala-galanya. Mungkin walaupun pada zaman dulu, mungkin zaman saya banyak peperiksaan yang kita perlu bayar, dan masa sekarang ni mungkin peperiksaan dah kita katakan percuma, tetapi bahan bantu mengajar atau bahan bantu untuk anak-anak belajar ni sangat diperlukan. Bila kita tengok silibus anak-anak, walaupun saya boleh dikatakan berasal dari kampung, dan antara di daerah Dungun ni antara yang hujung lah, antara daerah Dungun dan Hulu Terengganu. Kalau Jerangau tu yang paling hujung, nak kapal jauh je lah. Jadi kalau dulu kalau dulu mungkin kita masa zaman kami, kita memang bergantung harap sepenuhnya 100% dengan sekolah. Tapi zaman sekarang ni seusia kecil darjah 1 pun saya boleh tengok trend memang ramai ibu bapa yang dah mula secara fahaman berkaitan pendidikan menghantar anak-anak ke tuition lah. Dan adakah perlukan sumber kewangan? Ya, itu sangat. Yang kedua, kalau kita tengok juga apa bentuk kewangan yang kita boleh gunakan bagi membantu pendidikan anak-anak. Contohnya, terlalu banyak bahan-bahan ataupun ibu-ibu yang membantu anak-anak dalam proses pengajaran atau pelajaran untuk perlukasaan dia dalam pendidikan. Dulu mungkin 100% kita bergantung harap pada guru, dan hari ini salah satu
bantuan ataupun pengorbanan daripada ibu bapa lah. Kita memerlukan sumber-sumber lain juga lah. Dan adakah perlu ke orang? Yalah. Dan ketiganya, terutamanya selepas zaman COVID, kita tengok banyak sangat pembelajaran dan pengajaran di atas talian. Walaupun mungkin kita dah habis zaman COVID, bila krisis yang berlaku global secara global di dunia ni, kita masih lagi perlu backup ataupun tetap standby dengan teknologi. Jadi kalau dulu kita mungkin boleh share dengan anak-anak macam telefon ataupun laptop, tapi bila keadaan memerlukan, kita pun perlu bekerja work from home, anak-anak perlukan teknologi untuk mengikuti kelas. Yes, masing-masing perlukan peranti sendiri. Dan adakah perlu ke orang? Semestinya dia lah. Jadi soalan saya yang kedua untuk Puan, adakah Puan rasa dalam latar belakang ekonomi keluarga ni dia boleh menghalang murid untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik? Okay. Latar belakang pendidikan keluarga adakah menghalang anak-anak untuk mendapat pendidikan yang terbaik? Ia boleh jadi ya, dan mungkin tidak lah. Kenapa saya kata ya? Sebagai contoh lah, beberapa tahun lepas, pengalaman saya sendiri melihat isu murid-murid keciciran, kebanyakan daripada mereka, terutamanya anak-anak yang kawasan yang sebelah saya ni, survivor sebenarnya. Dia perlu, contohnya, kena pergi kerja. Perlu bekerja dulu untuk dapat duit belanja untuk pergi sekolah. Kalau tak, kalau pergi sekolah, mak ayah tidak mampu menyediakan duit belanja sekolah, jadi dia akan berlapar. Jadi sebab itulah dia perlu bekerja dulu, mungkin 2 hari kerja, dapat duit, baru 3 hari pergi sekolah. Ini antara faktor-faktor murid-murid cicir yang menjadi perfokusan kita selaku PIBG yang membantu pihak sekolah. Kita melihat salah satu faktor lah kenapa murid ada isu keciciran. Okay, jadi latar belakang sosioekonomi adakah sangat memberi kesan daripada sudut ini dia. Tetapi andai kata sesetengah ibu bapa, mungkin contohnya macam zaman saya dulu pun, mak ayah bukan orang senang lah, single mother, bukan orang senang. Mak yang bekerja seorang, maksudnya bantu keluarga kita sepenuhnya lah, dengan adik-adik 3 orang, very survivor. Tapi bukan menjadi alasan untuk kami tidak mendapat pendidikan, dan bukan menjadi alasan untuk kami tidak ke sekolah, dan bukan alasan untuk kami lapar. Maksudnya ini pun peranan ibu bapa menjadikan satu faktor kekuatan untuk kami dapat mendapat pendidikan yang sebaik-baiknya lah. Walaupun sosioekonomi boleh dikatakan orang kata kali pagi makan pagi, gitulah, kali petang makan petang. Jadi maksud Puan, orang kata kalau anak-anak ni atas kehendak dia, sama ada dia nak belajar ataupun tidak. Ya, betul. Okay. Sama juga dengan tadi, sama dengan ibu bapa lah. Kalau ada ibu bapa yang all out memang memberi yang terbaik untuk anak-anak dan tidak memberi tekanan pada anak-anak, bahawanya isu kewangan bukan isu untuk anak-anak fikirkan, itu adalah tanggungjawab ibu bapa. Dia belajar je, jadi anak-anak tak payah fikir sebenarnya. Tapi bila dengan alasan dia nak pergi sekolah pun, tapi mak tak boleh nak bagi duit sebab tak ada duit, jadi anak-anak berfikir. Yes, maksudnya ibu bapa mungkin terlepas satu sedikit bahawasanya itu adalah amanah dia lah, untuk menyediakan keperluan untuk anak-anak rasa selesa di sekolah, memberi duit belanja ataupun bawakan supaya anak dah lapar kat sekolah, gitu lah. Jadi dia bergantung balik kepada tanggungjawab ibu bapa lah. Peranan besar. Ya, betul. Okay. Jadi kita dah habis untuk soalan kesan sertifikasi. Jadi kita masuk kepada topik yang kedua, iaitu faktor yang mempengaruhi budaya di sekolah. Jadi soalan saya untuk Puan, adakah pengaruh keluarga ini turut memberi kesan kepada budaya yang diamalkan oleh anak di sekolah? Maksudnya apa yang dia belajar di rumah akan membawa ke sekolah. Ni saya memang setuju 100% lah. Kenapa saya kata saya setuju? Kebanyakan murid yang bermasalah, bukan semua kebanyakan murid yang bermasalah mesti akan ada isu dengan latar belakang keluarga. Tak kira lah mak ke ayah ke ataupun keduanya. Jarang berlaku murid itu bermasalah tapi keluarga baik. Bukan tidak ada berlaku, tapi jarang berlaku.
Jadi sesetengah macam mana anak-anak yang berada di sekolah, bila dia memberi respon kepada guru, biasanya kita akan tak lagi lah. Biasanya guru-guru buat aduan, anak nakal, anak biadab, anak tak ada kata dan sebagainya. Tapi ini pucuk pakarnya personality kita ni kan dididik terutamanya daripada awal kanak-kanak dari rumah. Jadi sebagaimana mereka dididik di rumah, dia akan keluarkan perkara tu di mana saja. Itu the true colour. Mungkin untuk kita berlakon untuk 5 minit begini mungkin ya, tapi untuk kita duduk di sekolah 5 tahun, 6 tahun agak sukar lah. Kita nak kat rumah lain, dekat sekolah lain, agak biasanya sukar untuk kita berlakon lah untuk tempoh yang lama. Jadi bila Adik Husna tanya adakah latar belakang keluarga akan mempengaruhi macam mana anak-anak dan sebagainya, itu saya sangat setuju lah. Dapat puan lah, adakah anak-anak ni akan bawa balik perangai di sekolah ke rumah? Kalau sebut pasal adakah anak-anak membawa balik perangai di sekolah di rumah, kalau Adik Husna perasan di ini kita tengok pelbagai trend yang ada. Wujud contohnya bila tanya anak-anak, contoh saya tanya anak saya yang sulung, Fatihah kenapa buat gini, contohnya saya tanya, dia akan jawab satu dialog dia, sebab boleh. Itu trend sekarang kan, sebab boleh. Kalau sebagai ibu bapa, kalau kita tak cegah benda ni, dia akan jadikan benda tu, dia terasa benda tu bersalah. Benda tu kalau dengan orang tu sebenarnya rude lah, biadab lah kan. Saya akan kata benda ni jangan sebut lagi, mama tak suka. Dia akan tanya kenapa. Jadi kita terangkan, dia cakap dengan orang tua tak bagus, cakap dengan orang tua dia dengar macam biadab. Mungkin juga kita kena faham inilah perbezaan generasi, jurang generasi yang menyebabkan kita zaman dulu kalau benda gitu tu mak ayah dah explain, dia kata tu lempuk rezeki kan. Tapi sekarang ni anak-anak bila kita tidak explain, dia akan makin menjauh. Dia kena tahu kenapa tak boleh, kenapa salah, dia kena tahu. Jadi kita kena beri penerangan. Kalau dia berada di sekolah, dia melakukan apa perkara tersebut, cakap dengan kawan dan kawan okey, kawan tak rasa benda tu satu benda yang negatif, it's okay, tapi jangan bawa benda tu kepada guru ataupun rumah lah. Dan kita faham sekarang ni terutamanya di Malaysia, antara waktu anak-anak wake up ataupun sedar lah, tak tidur kalau malam memanglah dia akan tidur, lebih lama berada di sekolah berbanding di rumah. Jadi adakah perangai boleh dibentuk di sekolah? Exactly yes lah. Tapi macam mana kawalan, kita boleh bantu daripada di rumah. Baik, kita masuk kepada topik yang ketiga perempuan, iaitu perkembangan sosial budaya di sekolah. Jadi soalan saya untuk Puan, pada pendapat Puan lah, apakah kepentingan pendedahan kepelbagaian budaya ini kepada anak-anak? Maksudnya di rumah Puan memberi pendedahan lah tentang budaya, ada pelbagai budaya di sekolah dan sebagainya. Nak kata malang pun mungkin jugalah. Kita terutamanya Ferry Terangau, dia memang 100% orang Melayu. Latar belakang kebanyakan 90% adalah peneroka. Jarang kita terlibat dengan lain-lain budaya ataupun lain-lain bangsa. Cuma bila berada di situasi bekerja di luar dulu, memang kita sering terdedah dengan sama ada customer kita adalah lain budaya, rakan-rakan kita lain budaya. Di Lumun pun, di Bandar Lumun pun kita tak nafik kita ada rakan-rakan yang lain budaya, lain bangsa. Dan ini sangat penting macam mana kita nak pastikan kadang-kadang yang kita rasa okey di budaya kita, kena jaga juga sensitivity lain-lain budaya. Contohnya kalau macam kita okey untuk makan lembu, tapi setengah bangsa dia tak boleh, dia mungkin anggap itu binatang suci dan sebagainya. Jadi penerapan didikan untuk anak-anak secara informal tu sangat penting lah, supaya dia faham bila dia keluar esok mungkin sama belajar atau bekerja di luar, apa yang boleh atau tak boleh. Walaupun kita tidak ada lain-lain budaya di kampung kita, tapi bukan bermaksud kita tidak boleh ambil tahu hal-hal penting berkaitan budaya lain. Benda simple contohnya, anak-anak saya suka tanya, Mama kalau India raya apa,
Kalau Cina raya apa, saya kena explain. Kalau Cina, India, kalau Kristian dia akan sambut Christmas. Kalau India, Hindu dia akan sambut Deepavali. Tu benda-benda sebab dia mungkin kita rasa anak-anak ni macam nonsense, tapi sebenarnya kena penerangan ni penting. Dia dah tahu. Yes, sebab dia nak tahu satu dan dia kena tahu. Dan dia pasti dia tertanya-tanya kenapa kalau Melayu hanyalah satu perayaan. Maksudnya perayaan kita yang besar, Aidilfitri, daripada Raya Haji dan sebagainya, Isyak Mi'raj dan sebagainya tu kan. Kita kena fahamkan dia bahawasanya benda ni pun berkait rapat dengan agama, budaya. Ada setengah agama itulah budaya. Jadi bila kita sebagai orang Islam tidak boleh ambil budaya bangsa tersebut, lain-lain agama tu, sebab dia melibatkan agama. Benda ni akan jadi percanggahan dalam agama kita lah. Ni kena terangkan kepada anak-anak. Walaupun kita tidak terlibat dengan lain-lain bangsa dekat kampung, bukan tak ada. Contohnya ada ni biasanya pekerja. Ada kita ada daripada Bangladesh dan juga India. Kita akan cerita, mungkin sebelum ni tengok kat YouTube dia, yang gelap ni India. Kita kena terangkan India ni ada dua, India rakyat Malaysia ada, lagi satu memang daripada negara India. Benda-benda tu yang dia akan tertanya-tanya. Kan dia orang Malaysia di India, tapi dia orang Malaysia, tak kenapa tak cakap Melayu. Kita kena terangkan tak semestinya di India tapi dia warga negara Malaysia. Tu benda-benda yang budak-budak yang tahu naluri dia yang tahu. Jadi saya kira itu sahajalah untuk temu bual kita pada hari ini. Dan terima kasih Puan kerana sudi berbual bersama saya. Semoga apa yang Puan kongsikan ini bermanfaat bagi saya dan untuk masa depan saya lah. Terima kasih banyak Puan. Terima kasih juga, semoga terima jaya, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jadi hari ini saya akan membual seorang murid daripada sekolah sekolah kebahasaan Kuala Dumut. Jadi sebelum tu saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Nusna Kamila binti Muhammad Kamilul daripada IPG Batu Rakit, dan hari ini saya akan membual awaklah murid SK Kuala Dumut. Jadi sebelum saya pergi dengan lebih lanjut kepada soalan kita, boleh awak perkenalkan diri dahulu? Nama saya Azamina binti Kamila. Saya berumur 10 tahun. Saya bersekolah di SK Kebahasaan SK Kuala Dumut. Baik. Ini jangan dibuat. Okey. Jadi kita akan menerus ke 3 topik utama kita, iaitu kesan stratifikasi pendidikan, kemudian faktor yang mempengaruhi pendidikan, dan yang terakhir sekali ialah perkembangan. Okey. Jadi yang pertama sekali saya nak tanya adik Mia. Bukan, saya panggil Kak. Okay. Jadi adik Mia, adakah latar belakang keluarga anda itu mempengaruhi cara awak belajar ataupun bergaul? Tidak, kerana cara bergaul atau pembelajaran saya bergantung pada kehendak diri saya. Jadi soalan saya yang kedua untuk kamu, apakah program yang pihak sekolah kebahasaan Kuala Dumut ni anjurkan untuk ia memupuk perpaduan antara murid dan pelbagai budaya itu sendiri? Awak rasa apa program ni? Pihak sekolah saya pernah mengajukan program Ketaraya dan daftarnya busanya budaya. Jadi adakah anda pernah menyertai program-program yang telah dianjurkan di sekolah ini? Anda pernah mengenai mendapat nombor ataupun sekadar menyertai sahaja? Sekadar Baiklah, terima kasih Mia. Damia, Siti Hajar Damia. Hajar Nur Damia. Okey. Terima kasih Damia kerana sudi menemui pada hari ini, dan cikgu doakan semoga awak akan cemerlang di masa depan. Terima kasih. Gebor Mia, Mia gebor. Dah nampak.